Macam tu bow tu kau try drop dulu, kau ambil balik. Sekejap. Sebab 3 kali tadi ingat first tu kutip ikan. Yang kedua tu time keluar bow, isi anak panah. Reload anak panah, pak, crash. 2 kali jadi benda sama. Nak buat apa, Mac? Apa? Nak buat apa? Korang ni RP kan si Hanzo ni, mana tempat mining, mana tempat craft. Kena je sekali ya? Boleh. Kau kena ni aku. Wah. Neil crash apabila Neil use apa benda yang ada dalam inventory. Oh. Sebab bukan takat bow. Tadi Neil pakai kepala tu pun terus crash. Crash ke? Kejap Han. Aku tu boleh tarik kau di sebab si Hanzo ni tengah live ni. Oh, tidak apa. Yang lain tak ada live. Si Hanzo tu yang live. Ada, aku pun nak live kat ni. Tapi aku nak, sebab aku untuk ni kan, promote apa? Boleh. Promote server. Tester. Tak RP pun. Buat iklan ni. Maha kaya. Ini server maha kaya. Oh, tengah stream dah ke? Ya ke baru nak stream? Dah. Wan. Apa? Kita mencuba. Allah Akbar. Hilang kepala otak. Aku mati. Ya Allah. Macam gampang lah. Bodoh punya kuda. So Neil, kau jangan pakai dulu barang tu Neil. Oh, tak pakai. Tengok nanti. Apa feed dia? Apa tu? Tuhan Han mati tu. Aku ni tendang kuda duk. Bodohnya kuda. Aku baru nak rembat kuda tu. Nak jinakkan kuda Dah sekali. member sorang-sorang pula dekat Wajila tu. Memang jadi gila kat sana. Sekejap. Ni kau tunggu ni lah. Kat sini kuda lagi kuat lah kiranya. Tapi apa dia? Kiranya kuda kat sini lagi kuat lah. Tenang sekali je. Oh, dia tendang sekali kan. Hanya tinggal last hit je. Sikit lagi tinggal persen. Kali kedua dia tendang tu memang tak ada. Kau rest lagi ya? Crash lagi. Tak sempat buat apa je. Baru nak jalan je. Sekejap. Nanti kalau dah masuk tu aku tarik kau boleh ya? Boleh.
Pelik aku, kenapa dia? Rasanya server dia apa? bukan dia bukan benda-benda ni, dia tempat. Astaga, Itu, terima kau punya kasih grafik sini. grafik ataupun window dah Terima update tak? kasih. Ini server Tak ada. Tak ada? Tak ada update? Mahakaya Tak ada masalah apa yang tu. tengah Dekat Nusan tester. okey tak? Dekat Beta, Nusan tengah okey, tak ada beta. masalah. Okay, Tengah beta, boy. Kejap lah. Sebab rasanya ni tempat, certain tempat dia akan mudah crash kat situ. Syang ah. Segini, terima kasih. Ya Allah, aku. Terima kasih banyak. Semoga dimakan rezeki. Bos Sengkenik. Thank you very very much. Dia payung tu. Baik tu. Terima kasih. Jadi nanti aku tarik kau dekat area situ. Ni boleh aku sekali tarik si Han ni lah. Tengok. Malam tu si... Apalah nasib Rafael Ramzi. Server Toros ke? Server Toros. Toros apa? Oh. Ya kot. Ni server... betul lah. Togorogos. Toros. Aku tak kenal Toros. Togorogos aku kenal. Mahakaya. Betul kan aku sebut kan? Mahakaya. Roleplay. Mahakarya. Mahakarya, betul. Ni tester ni. Tak ada RP lagi ni. Just Dia dah cuba-cuba lah. melihat sekeliling. Togorogos. Belum. Ya, betul Togorogos. Oh, Togorogos. Toros. Togorogos. Sebab dekat tempat lain tak kena culik lah. Dekat area situ ke. Situ je. Dekat area mana, Nil? Dia dekat sungai dekat dengan Dakota River. Sepadan New Hanover dengan West Elizabeth tu. Yang ada satu air terjun tu. Dia dekat dengan Wales Station tu. Ada satu tu. Lari dulu daripada sini. Tak nak duduk sini ya. Kau tengah live kan? Tengah live. Tak ada masalah. Adalah, aku just tester je. Betul-betul. Aku Kita tak tester kan. Aku tak RP pun. Aku tak RP. Okay. Kejap. Do you see me? Ada batu berhantu. Berdarah lah kat sini. Baru tahu bah. Apa ID kau? Suruh Toros tarik aku ke atas. ID aku. Alamak, sekejap. ID aku. Sudah. /ID. Oh, /ID ID aku 45. Mana buaya? Oh, Yum dayan da. Kau kena baca mantra tu lo. Yum dayan da. Om dayan da. Aku ada ilmu syaman lah. 53 Mana? Itu apa buaya tu? Togorogos. Sini bukan Togorogos. Menggung. Buaya dekat bawah. Dia kata dekat bawah. Oh tu dekat Sembang 2. Dekat Sembang 2. Dia kata dia nak masuk dekat Sapok 1 ni. Oh dia dah masuk. Tapi kalau masuk tak boleh tu. Sebab dia close tu untuk beta tester. Tapi kalau nak lepak Discord boleh lah. Dia nak lepak Discord. Boleh. Dah penuh. Yanda. Bom. Hidup balik. Ada nampak Togorogos. itu kuda ke lembu tu. Lembu. Kejap lah. Apa Macam tadi ni? mana Tadi 53. Pakai IP kah? Togo. Mac. apa? Dia Pakai kena IP lah. server ni kena tu apply dulu sebab jemuk. Dia pakai IP lah nanti. Cuma sekarang ni kalau kau search dekat RM tu boleh nampak je tu server tu. Boleh masuk Nama lah. dia. Sekarang tak boleh dah. Dah full lah. Dah Mac ke 20? Dia bukan 20 lagi. 50 dah beta tester.
Orang dari Aku dari tengok 19 je 30 tu. buka sampai bukan Dia- untuk dia yang beta slot tu. tester punya rule. Rule Nama apa? Yang sekarang Makai ni ya? untuk beta tester yang ada rule je yang boleh masuk sekarang. Aku nak apply dulu ni. Tak apa, nanti beta tester ni pun 2 minggu je ni. 2 minggu. Sebab sekarang ni kita orang tengah fix benda-benda yang mana ada yang kumbang lagi macam tu. Ni kapok. Oh, faham. Try. Kau masuk tu, Tomahawk. Oi. Ada Tomahawk siang. Man. Bejar, aku lupa tarik si Han ni lah. Kau tengah memburu ke situ Han? Tak, aku tunggu kau tarik aku ni sebenarnya. Tapi aku Betul lah, sorry. Tapi kalau kau nak suruh aku Mahal aku ya. berjalan kaki ke Valentine, okey je, aku okey je duk. Aku okey je. Okey je. Macam tu je. Macam ngajuk ke. Ngajuk ke. Aku kena tenangkan kuda tadi duk. Ya. Satu hit ke. 2 hit. 2 hit standard ke. Crash balik. Ini siapa ni? Kau crash lagi ya? Mm-mm. Ya tuan, kenapa tuan? Masalah Saya ni Bob, seorang je tuan. kena crash ni. Masalah ni. Oh ini Bob ah. Jadi Ya betul tuan. Nama saya Cash Bob. hilang ambil tu. Ya, Apa so nama? tajam suara tuan. Oh ya ke tuan? Saya suka. Kena jauh lagi bulu kah? di kepalanya tuan. Pasang Itu, balik. Creation Mana tuan. tuan? Ada bulu-bulu ayam Banyak tuan. benda ada mode ni. Ya betul tuan. Oh, kamu. Ya. Itu Kau tuan, boleh ambil mood dia tuan lah, harus meminta dengan ketua orang Orang asli tangan. tuan. Oh, Buat apa bayar? Iya, mungkin tuan tuan boleh tolong berjumpa dengan ketua orang asli nanti tuan. Dia ada mood dia. Tapi macam susah je nak pasang. Sebab tak biasa. Kalau 5M tak puas, dah biasa. Tuan ada Tapi kapak macam ke tuan? realistik kan? Pening sikit. Grafik dia. Ada. Mm-mm. Tuan belajar potong kapak dulu Tapi tuan. kenapa Potong muka kapak. bawah? Maafkan saya tuan. Potong pokok tuan. Macam 5M Bukan lah, pasal potong muka dia kapak tuan. nampak. Dia tak ada. Wah, ya. Ada mode yang pasang ni, mode ni je. Mode Macam apa nama? mana? Langit ni. Bintang-bintang. Itu je yang pasang. Tak isyak boleh pasang. Boleh ke tuan? Macam mana? Kalau di sini dia ada tulis perkataan chop tuan. Tuan cari sebagian pokok tuan. Oh, aku end live okey. Masuk 5M, bapok dia. Masuk 5M tadi berjam-jam aku tunggu. Pasal attempt Ha? Dia naik attempt ke apa? Pin aku 1000 lebih. Oh. Tak boleh masuk tu. Lalu risau tak dapat. Jenuh itu tak? Awak kena. Bengang tu. Oh Max. Ya. Biasa aku Megat. masuk. Oh megat kat bawah. Ni Kodi. Megat Oh my god, okay. Sekarang ni tak ada ni lagi. Tak ada ni lagi. Yonda. Dah mana kan? Aku kat Valentine. Sampai je situ. Ni kita orang dekat kayu. Nak pergi sini ke? Aku dengan Iris je. Nak pergi sini ke? Aku dah nak off dah ni. Oh nak off. Atau kau nak sempat join kita orang sini? Sambil-sambil potong kayu, macam mana cara potong kayu. So besok kau dah tahu dah macam mana cara dia. Dia kayu. Dia berkonsep survival kat Mac. Mac. Apa tu? Hati rusa tu untuk apa? Boleh jual ke apa? Hati rusa untuk hati rusa. Hati rusa jual tak silap aku kan? Jual. Buat ubat kali. Oh, artis sekali pun ada. Baca detail teruk tu. Setiap daging tu dia ada part-part dia sendiri. Dia ada part-part dia. Dia ada yang berguna, dia tidak berguna lah. Untuk sekarang ni kalau masakan semua tu belum lagi lah pakai. Kau cari daging je. Daging lah. Lepas tu benda-benda lain tu memang jual lah. Jual dekat pakcik yang pembeli tu. Oi, bunyi dah teruk. Aku tak boleh masuk tadi. Nak cakap pun tak boleh tu. Apa? 5M. 5M. Pandai ke main 5M? Apa aku? Dia tanya. Silap. Halo?
Ya 5M. Sifu. Apa itu 5M? Apa itu off 5M? Ada kantong Kita RP. spek. Ini bukan RP guys. Ini tengah tester. Ini kalau aku jadi tester guys, macam biasa guys. Aku dah nampak tadi apa benda yang aku akan minta kepada raja-raja. Yang pertama sekali, semasa ingin menabur baja di tanaman pokok, pastikan kenaikannya 40. Tadi 25. Terlalu sikit. Harus menggunakan banyak fertilizer di situ. Ya. Tebang pokok ini kena laju sedikit. Okey ke, Mac? Max? Okey ke? Apa-apa? Okey ke? Apa? Kalau aku cakap macam tu. Boleh. Kita orang memang terima feedback orang. Aku So jadi nanti kita orang akan petikan. aku jadi orang kritik boleh? Boleh. Itu aku lagi suka. Aku lagi suka orang ada yang kritik. Kalau yang diam-diam tu yang sakit tu nanti. Oh, itulah. Yang dia tu selalu yang main bak lah. Bukan, dia bukan member. Kita tak tahu apa masalah dia. Aku rasa bukan masalah dia, orang tu yang bermasalah. Mac, nanti kau tengok balik construction job. Sebab ada yang dapat. Aku tadi buat 35 sen. Si Iris dah buat dia dapat 45 sen. Tu buat dekat jambatan yang Wapiti nak menuju ke Wapiti tu kan. Ni tadi dia buat dekat Valentine dia dapat 5 sen je. Oh, okey. Baik. Padahal dekat Valentine tu jauh. Dia punya ni jarak dia jauh juga tau. Nak ambil kayu tu. Dah lah tak boleh nak berlari. Okey. Baik. Kena check Nanti balik. ataupun kau tulis dulu kan dekat bar report tu, tak kita orang lupa kan. Oh, kena tulis Tulis dulu. Coba takut hari ni, tengok besok nanti. Apa jada pun tak ingat nanti. Baik. Lagipun macam tadi pun topi ni kalau ikutkan tak nampak sangat tu. Nil ada masuk Nil? Masuk banyak kali lah. Asyik crash balik. Tu try tengok update dulu Nil. Apa dia apa? Try tengok kami graphic card ke try. Mana tahu dia punya driver tu update ke? Try tengok dulu. Jangan window update ke? Aku dulu kalau selalu main game macam ni, selalu crash tu memang aku update dulu barang. Ada benda ni. Sekejap check lu. Rasanya dia dah ni. Ada benda yang tak update ni. Saya. Try tengok. Try update window dulu baru update driver GPU. Berlainan dengan Nusantara ke ni? Ya betul, ini berlainan. Ini Mahakaya. Mahakaya ni server baru. Dan sekarang ni Mahakaya tengah buat tester selama 2 minggu untuk dia orang mencari masalah-masalah seperti bug kumbang ataupun baik pulih dari segi mining, dari segi ada benda lah. yang kena update dulu. crash. Let lu. Update dulu. So saya sebagai tester saja untuk melihat. Awak jangan risau, saya bukan kaki mining. Ini saya nak tengok je masa ni. Masa tebang pokok ni macam mana. Tapi dia kadang-kadang pokok tu nampak tumbang tau. Kadang-kadang tak nampak tumbang. Betul tak? Sama. Betul. Itu jarang nak nampak dia tumbang. Betul. Kadang-kadang dekat mata kau Kalau dia boleh tumbang, buang belik kan. betul. Kalau dia boleh buang belik dalam maps tu kan. Maksudnya hanya satu pokok je. Kan sekarang dia nampak dekat belik pokok ni banyak kan. Kalau dia buang tinggal satu je okey kat ni. Ya, banyak-banyak buat bagi buat pening kepala tu. Betul. Kejap ya. Aku tengah cakap in-game pelajaran ni kejap.
apa? Hati. Tarik weh. Han, minta tolong. Tarik. Max, Yo, tarik tu. Kodi kat bawah. kau di kat bawah. Sekejap. Lasso pun nak dapat Beli Max. pokok ini lebih baik. Lasso tu mungkin akan craft. Nanti kita tengok. Halo. Halo. Sebab tadi mula-mula aku nak buat masalah je tau dekat Valentine ni masa kau si Bob. Oh. Aduh. Sekejap aku bagi barang siang. Masuk jap. Kau boleh masuk dah ke? Aku dah boleh dah, cuma aku tak masuk lagi. Aku cuba dulu. Kodi. Siapa tu? Tak kenal. Bodoh pasal hari tu aku tengah makan bodoh tercekik. Siapa punya suara tu? Kodi. Tapi Max, Ulang lagi sekali kau di. Max Macam betul tak sibuk kena. Max tu. Siapa tu? Tak kenal. Aduh. Boleh buat soundboard lepas ni. Dia go tu. Try. Oh, dia berapa? Siapa tu? Tak kenal. Connection apa dah? Connection. Alah. Oh dia lain-lain tempat tempat proses ni. Macam nak masuk ni? Link. Jugu hogodogo. Kecepe. Bagajugu bagarugu. Bagajugu kakamuku hogodogo. Ni dah Kau malas kena masuk pergi. Ini gi bagajugu Kena pergi cigi. yang sini dulu. Depan tu. Hogodogo. Bagajugu ogoragang Agodogo lah. Aku tengah tak RP ni kan aku. Agodogo. Tak apa. Aku dah tengah tak RP. Agodogo. Member tengah RP. Aku selamba je pergi depan dia. Macam mana nak masuk ni? Melekat bahasa Habitai. Oh kau di. Sebab botol kayu Nak dah masuk ubah ni je. link connection. Macam nak masuk? Patah. Tak kenal. Yeah, dah ada soundboard Macam mana- mantap. Aku rasa aku kena tulis kat sini. Tester. Memang kena tulis pun. Tu ada tulis kat situ tu kan. Dekat bawah ada tulis beta test, check beta tester tu. Kalau ada file crash semua. Beta. Buat report. Sekejap. Apa Ya, kecil. masalah. Macam nak masuk ni? Dah dapat roll lah, dah dapat semua lah. Dah connection. Link IP. Pergi dekat bahagian server status. Server status ya tadi. Yap, ini server lain. Info Mahakarya. Lepas tu ambil tu dia punya Okay. connect tu. Mac okey ke Mac? Kan orang marah aku kat situ. Aku bagi tahu je kat situ untuk pertama saya cuba test menanam baju tanaman. Tak, bukan dekat situ kan. Bukan dekat situ. Pasal? Dekat bahagian ni, mana tadi dia kata? Bak report tu lah kalau boleh. Bak report tu cadangan ke apa ke. Oh, cadangan kat situ ke? Kalau cadangan dekat tu chat beta tester tu. Oh, okey. Maafkan saya, tuan. Maafkan saya. Aku bagi tahu je kan. Kat situ nak tengok Ya. match boleh ke? Patah. Tak kenal. Mac. Macam selalu Mac pun ada aku dengar. Nak tengok map ini match dia. Ini match dia pula map. Betul. Ini betul. Ya, betul. Oh, ada 2 slot. Mantap. Serabut dah ke polis. Sini limit berapa orang untuk tester beta ni sekarang 50 orang. Tapi untuk beta je dalam tempoh 2 minggu nanti dah
Lepas pada 2 minggu tu dia akan jadikan Official. official lah. Oh. Berapa berat poket tu? 60 geng. Oh, okey tu. 60 tapi Akan diturunkan lagi ke? dia ada tapi yang aku peliknya kenapa dia jadi Oh tak, dia tak stack kayu tu. Dia ada ni kot, ada limit kot. Satu macam- stack tu dia rasa dia ada buat limit. 500 gram. Aduh. 500 gram. Ini kalau dia naikkan lagi 60 ke 100. Legalah sikit. Oh dia perlukan 5. Apa ada 4? Astaghfirullahalazim. Masuk fight and stress, masuk nusant stress. Main apa aku ni? Main masak-masak. Sebab ini beta tester ni untuk Mahakaya ni geng. Ini adalah masa untuk kita orang akan bagi tahu apa yang pendapat, apa yang perlu tambah. Maksudnya bukan perlu tambah, maksudnya cadangan lah, cadangan. Perlu diperbaikkan. Dia orang akan ambil yang mana idea yang bagus-bagus dia ambil ataupun dia ubah. Itu bukan untuk dia orang. Itu aku ada jumpa skrip ni ya. Mac letak lasso kat pinggang. Lasso kat pinggang. Apa? Bila kita pegang lasso tu kan. Bila Dia kita ada prop lah. macam prop lah. Kita buka tu, tiba-tiba kita lepaskan kat tangan kita, dia duduk kat pinggang. Faham? Ya Dian. Angkat je Dian. Takut berat lah benda tu. Aku nak minta dengan ketua orang asli tu. Ketua orang asli Idea siapa? apa? Ketua orang asli siapa dia? Entah. Walaupun saya orang asli, saya pun tak tahu. Temenggung. Tak ada duit. Belum bangun dia. Jangan suruh dia bangun. Panggil Temenggung lah. Temenggung. Nanti kesian si Hanzo ni. Pening si Hanzo nanti. Baru aku tahu. Dia 5 dapat 10. Tapi kalau negara ni buka, nanti translator surat Kodi lah. Tapi banyak yang pandai lah aku tengok. Sebab yang sini banyak yang suku asli dah pandai cakap asing sedikit. Tapi better aku plan masih stick untuk yang WPT tu lah. Masih gagah-gagah tu. Gagah gugu. Betul. Gagah gugu ke? Gagah gugu kokon togol. Bogodogo. Aku pakai cigi hagan. Mek, aku pandai yang tu. Aku pandai yang tu. Bogodogo. Betul. Sekarang aku dah kerap lah selalu bunyi. Semua orang si baisa-baisa aku cakap bogodogo. Selamba je aku. Itu masih okey. Kalau macam dulu dengan diorang Adam tu, diorang AJ, lagi kasar kita orang main tu. Kita orang main dulu, lagan cagau. Macam tu tu. Kasar tu. Tapi diorang, sebab kalau macam kadang-kadang macam TikTok ke YouTube tu kan dia tak detect benda tu. Sebab dia tak detect benda tu mencarut lah macam tu. Faham? Akan jaga bugu tugu macam tu. Smooth. Tester untuk ini ni server lain, Mahakaya. Tester ni maksudnya dalam tempoh 2 minggu ni, beta tester ni kita nak tengok. Diorang minta kita masuk untuk tengok ada bug ke apa ke, ada cadangan ke apa perlu baiki, perbaik boleh. Tentulah. Macam kayu ni better diorang naikkan sikit ataupun diorang tukar. Maksudnya tebang satu pokok,
proses satu pokok tu dapat 3 ataupun 5. Tapi aku rasa yang dekat mini map tu pun kacau kan, beli-beli pokok tu kan. Itu Betul. itu yang mini map tu. Dia kena kurangkan ataupun Bukan buat satu zone. Buat satu je. Buat satu ataupun 4-3 dah cukup dah. So macam satu zone ni kecil sini, lepas tu sini sikit. Jadi dah tahu dah. Senang. Buat 4 Bagi contoh, macam tu. Kalau contoh ada tempat 5, buat macam tu lah. Jadi kita try. Baik. Tu nanti korang tulis lah dekat bar report tu mana yang suggestion apa tu, Aku bagi kita orang cadangan. akan ambil tu. Aku letak dekat ni check beta tester tu je, cadangan. Aku letak cadangan. Betul-betul bagus. Baguslah dia ni. Siapa ni? Tak kenal lah. Kritikan. Jangan aku bagi kritik. Aku suka benda-benda kritik ni. Patutlah. Memang kenalah buku-buku tu. Macam mana? Guru-guru. Tu Neil, try tengok nanti ni, clearkan crash file tu. Crash file kau. Boleh jadi 20. Aku faham dah. Tadi ada warga buat menjadi. So 10. Sepatutnya 10 aku dapat 40. Betul. Oh betul lah. 5. Aku tukar nama aku Hazaiban, orang kritik. Kenapa nama aku orang kritik? Mengkritik tega. Lepas habis 2 minggu tak ada dah, aku diam je. Apa dia? Lepas habis 2 minggu Ini ni, masa dia. dalam masa 2 minggu ni aku akan kritik lah. Lepas habis masa 2 minggu ni kan, aku diam lah. Aku diam. Kecuali ada orang tanya. Percaya ke? Percayalah kata aku ni. Percaya. Ini kat masa dia untuk kita bantai Agak perempuan. togo gigi. Bantai je. Bukan muka Rafael lain ni. Apa dia? Sama tu, sebiji. Tak lain lah, baju sama. Muka Sama, dua orang dia sama. 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 Kepek. Dia sama cuma gelap. Yang ni cerah. Oh, pakai ni lah. Pakai lotion. Sunscreen. Yang ni mungkin yang ni pakai lotion lah. Patut lah. Like dia beza sikit je. Sebab aku tak Ada. simpan hari tu. Itu tu. Audi, Kaliska atau Hi. Audi. Howdy. Kau digi. Kau kan. Macam kenal ni kau. Yaga. Bergetugul lah kayak gini kau orang. Saya kena agak lagi. Kamu kau kena kau. Yaga. Takkan pergi Yaga. dia. Bagus, naga-maga. Aku tunggu higi. Mana tak kenal Lagi. ni. Kalau Abang Mek asyik salah panggil dia dalam negara tadi. Ya, berapa kali sebut ada. Itu lah tu. Naga-maga saya kira bakat tuguk. Aku mau usah kaki kita ke? Tiga dekat. Mereka bakal makan cakap mereka tuguk. Gigit wagil sugun. Thank you. Dalam negara ke? Tak sakit ke anu? Apa dia? Aku minum, aku berapa kali minum lah ni. Anu, Maxil bah. Aku punya awak sedikit sekali tendang. Ya kak, aku okey saja ni.
Cakap biasa sudahlah. Kalau mau cakap dengan 10 orang 10 Itu kali ya, habis. itu yang kau banyak saya makan Habis. Discord ni. Kalau in-game memang sakit lah kerangkau Crash aku. lagi. Tak apalah tu cerita Itu dia yang kan. tu itu case file kau dah try itu tak? Di mana? Boleh. Save. Dekat kau punya RM tu. Okay, di mana? RM buka open Dekat file RAM tu. location, cari Open crashes, location. buang file tu. Oh, File dalam okay. crashes tu. Yang try buang, tengok pusing-pusing kat lagi-lagi tak. Ni Kau boleh, tengok dia. kau elok lah. Ya, atau Kalau- mau tanya sikit boleh ha? Iya kah? DP tu baru buat ke? Handsome boy. Aduh, kali sekawun aduh. Ni siapa? I don't know. Sorry, kami baru berkenalan dalam negara ya. Gini siapa apa? Bogor lagi? Jaga. Bogor. Bogor Layan aku. pula dah. Yelah. Ini Nigel ni. Aku malas nak lain. Nigel. Kita cak bodoh saja. Nigel jadi orang hitam kat sini. Kat sini tak fully asli. Sama-sama, first time. Nanti asli aku nanti memang kau takkan tahu aku macam mana tu ya. Habis. Lain. 100% berbeza di situ. Sini memang jauh berbeza lah. Kalau kau dah pakai topi tu nampak memang lain rasa dia. Tabah nanti standby je. Timing sampai nanti. Tunggu lagi 2 minggu. Sekejap ah. Mana si ni? Dia agaknya bila akan opening? Dalam 2 minggu. 2 minggu Minggu kita dah orang sekarang. test. Busuk-busuk 2 bulan minggu 7 lah. setahun. Bulan 7 kan. Tak lah. Bulan 6 lah. Bulan 6. Dan lama. Bulan 6 sekarang- bulan 7 lupa lah. Bulan 6. Awal bulan 6 lah. Masih keras apa, Mac? Masih keren? Oh masalah je. Tidur lah kau ni. Pokok dia keras. Tengok, baru cakap dah crash. Siapa yang mulut celupah ni? Tolong tu. Apa Semua mulut celupah semua Terus, crash. delete ni lah. Delete karakter balik lah. Oh, jangan. Penat tu. Dan Bukannya ada ni pun. Bukannya ada wagon, ada kuda pun. Kan masalah penat tu. Penat tu. Penat buat karakter. Oh, penat tu. Kan, Boleh jadi macam mana kau buat. Betul. kau tak tahu lagi aku punya penat. Sampai plan C kena pakai. Itu nak komen lah. Itu kami tidak tahulah mau buat apa. Kami ikut saja arahan. Kami suka jadi background karakter. Mac. Wah, dia JG. Nak tengok rumah tu. JG. Tu, kau tengah tengok tu. Aku tengok. Korang tengok aku try dia kena pakai Apa mana? benda tu? Tengok lah dulu. Apa? Inventory. Tak kena. Rambut kena tukar. Tak kena. Okey. Tak apalah. Pakai ada dua. Dia macam kena ni tau. Macam kena panah daripada belakang kau. Okay, yang ni kena. Dia pakai dua-dua. Ini sesuai dia kena untuk pakai dua-dua. Ni sesuai untuk Nona ni. Nona sesuai. Nona punya cantik lah. Nona punya Cantik. kan. Oh, Nona punya lain. Lain. Aku dah tengok dah. Oh, Pakai ini dua-dua macam kan. Baru dia combine. Mana-mana lagi saya tunjuk sini. Ini. Oh. Ni tak payah, ni memang daripada dulu lagi. Sudah cantik. Main angin. Tapi yang sebelah tu macam kena panah dari belakang kau. Cuma tak berdarah je. Jap. Alamak, aku tak setting lagi. Kau tunggu jap. Kau dengar ni. Kalau dalam negara, jap. Aku buka jap. Apa dia? Keras lah. Tapi memang dah tak apa. Terima kasih. Keras lagi kan ni? crash lagi. Ya, Ni rasa ni apa kali crash tu? Ramai tak yang crash ah?
Sekejap aku tengok jap ah. Tengok dulu. Ni orang asli ni apa kali crash tu? Kau orang asli ke Anzo? Ha. Ush. Bukan. Anzo kalau orang asli aku buat sujud syukur. Bahasa orang pun Ustaz tak faham. Itu Dengan kata belajar sikit. aku buat sujud syukur kalau Anzo jadi. Tak yalah, jadi puja seater lah. Nice. Tapi baju kena tukar tu je. Baju kau kena tukar. Tapi bezik nice. Dia macam Seorang penyakit semua penyakit. Crash lagi. tak, mungkin sebab banyak prop ke apa ke ataupun spam ke apa ke. Gitu lah. Sebab benda yang si Han pakai ni pun memang prop juga. Jadi kalau semua berada di satu tempat menggunakan benda yang sama, mungkin boleh jadi macam tu. So saya cuba masuk tanpa buat apa-apa jadi kayu. Saya tengok jadi apa. Boleh ditunggul. Masalah tadi aku masuk baru gerak selangkah. Nenek moyang senyum. Sepertinya kau tak diterima Nigel sebab kau berkulit hitam. Biasa kau kulit putih. Aja. Nama lain sini Memang ni tu tetap ni lah. Last name lain Kau kena minta izin dulu. Aku bila mana keluar daripada Ambarino jadi ni Rafael. Bila dalam Ambarino dia jadi Raga. Raga Yazid. Rafaela. Kita punya bow jadi X lah pula. CG. Saya pun sama tadi. Jadi apa? Dia jadi macam mana? Bow Jadi di X. badan, bow di interi jadi X. Oh cantik macam Meno. Try keluarkan tu, Bob. Saya punya di slot 1 dia jadi X. Sama lah saya pun. Z bagi tadi. Yang baru. Dapat jadi 2X. Oh, nah. Macam ke? Oh, kapak tu Iya. jadi X. No, bow. Panah yang panah. jadi X. Busur. Oh. Jadi 2. Dapat jadi ada 2 kapak. Apa roket tu? 80. Okey jadi kayu ya tengok. Ui dah penuh Mat badan. Yelah 60 kilo tu. Scroll bawah. Slot banyak tu berat tu. Weight Yang dia atas sudah full. tu. Tengok atas tu. Okey Crash. jadi kayu pun crash Crash lagi Nil. Okey Kenapa, Nil? Saya tengok stream orang je lah. Ni cuba Nil. Cuba kau pergi dekat bahagian ni. Mana? Mana dia punya file location dia? File location. Buang apa? Buang crash tu. Buang crash. Kejap. Crash dah buang. Crash kau dah buang. Kau dah Kamu update. pun crash. Kau dah update grafik belum? Lagi. Ada apa? Tapi dah clear tu. Kau Crash kena update grafik. Dah. Okay, dah update. Cuba kau check Dah. dulu. Dia Apa ada dia? update tak? Grafik. Dah baru update tadi. Update tadi? Okay. Kejap. Windows sudah update belum Windows? Windows sudah update dah. Siapa ni? Crash dah data. Ini kau dah delete. Apa dia? Kalau yang kau pakai mata kan? crash tu, Betul tak? Kau pakai mata kan? Aha. Okay, kau kena delete ini. 1, 2, 3. Kena buang mata dulu. Yes. Allah, korang pakai mata ke? Dia pakai mata tu yang membuatkan crash. Sebab aku tak buat pure mode. So mata yang macam tak sepatutnya lepas tu dah boleh lepas. Itu yang buat korang crash. Oh. Tapi saya dengan Atohi pakai mata yang sama. Cuma dia seorang saja yang crash. Itu sebab dia crash tu ni Dia segelintir orang lah yang kena. Bracket loss lah. Bracket loss dia ini je terganggu tu. So sebab tadi ada yang kerap crash. Kita orang suruh dia clear cache tu, buang sebuah apa yang ni lah, yang siapa dia tunjuk ni. Dah okey lah. Member tak Saya sabar. dah clear tadi tapi masih Member juga. Member Masih tak juga. Tu member mana nak claim kuda weh.
Member Awal terus betul. claim. Belum lagi. Aki. Sorry Aki, aku jadi dalam 2 minggu ni aku janji aku jadi orang kritik je. Tapi aku janji lepas 2 minggu ni aku diam. Tidur awal esok orang Syahid esok orang dia boy tak ada. Jangan tanya lepas 2 minggu tu kau tak boleh masuk. Dah terima telang. Perkara biasa tu tak boleh buat apa. Sebab negara ni pure mode tu punca dia. Ya betul. Kau kena buang. Itu ya aku baru teringat tadi. Tapi kalau pure mode, tapi kalau dekat pula okey pula aku pakai. Sebelah aku akan cuba. Dia sekejap. Pure mode 2. Lepas tu dia roll balik. Berarti aku akan cuba. Okey. Kawan-kawan. Baiklah. Oh, ada juga sini. Mantap duk. Ambil gambar. Baju kau kena tukar sikit lah. Dia tak nampak keaslian dia tu. Macam ni? Tak dengar? Baju kau tu kena tukar sikit. Dia tak nampak keaslian dia tu. Tak nampak asli ke ni? Tak. Dia nampak macam separuh-separuh. Ya betul. Ni buka kan Mongol. Faik kan Mongol. Orang dibesarkan Blackwater. Budaya barat. Budak-budaya orang asli budaya barat. Oh. Darah campur ni, darah campur. Tapi kenapa dua nama kau yang susah aku nak sebut Tak faham betul. Aku ni tak agak ZG. Agak ZG. Tu pasal lah bila aku nak lempar api tu susah nak sebut cakap laju. G dengan R bergabung, boom, meletup. Lepas tu aku bagi tahu bila mana di Ambarindo nanti jadi namanya Raga Eze. Raga Eze je namanya. Tapi tak apa, tu nama kau aku akan cuba Raze. untuk sebut nama kau tu. Dia memang tak dapat kuda kan? Han. Dia kuda lepas 22 minggu. Yelah, mana sekarang ni memang jalan kaki lah semua. Memang kejadi macam warga yang baru masuk. Sebab kita nak dengar feedback dari korang macam mana untuk player yang baru masuk untuk dia survive dekat sini. Betul. Okey, jadi untuk sekarang ni starting untuk newbie yang masuk memang semua di Valentine ke? Betul. Semua dekat Valentine. Dia akan ada starting pack makanan, minuman. Dan nanti sebelum kau keluar, sebelum kau nak buat pekerjaan, kau kena beli dulu pickaxe dengan kapak tu. Faham. Lepas tu beli satu kuda lah. Aku tak pasti donkey tu dia dapat bawa saddle ke tak? Donkey dapat bawa saddle tak? Tak boleh buruk, tak boleh buruk. Tak boleh. Dia maksud aku dia boleh ke tak boleh je? Tak boleh katanya. Tak boleh. Sebab hari tu cuba tak boleh masuk. Saddle boleh, saddle bag tak pasti. Tak, aku pergi tengok. Kalau saddle pun besar lah. Dah jadi cacat tengok lah. Jadi korang dah ready semua sini? Oh, ada member yang crash kan? Ni Atohi Makwa. Oh, Atohi Makwa nama dia. Wak lu? Tapi yang macam topi ni kadang-kadang dia masih ada tulang, masih ada bagak lah. Kadang-kadang dekat mata kau nampak, mata orang tak nampak macam tu. Dia masih tengok macam mana buat dia. Pasti ya. Mana lah dari dia? Nah, dekat ni kau nampak topi aku tak? Tak nampak. Tak nampak kan? Topi aku kau nampak tak?
Nampak topping kau nampak? Aku rasa kau kena Tengok, kadang-kadang- feed ni. Cuba Max, kau feed kau punya tu. Try dulu ah. Dah. Ni tahun berapa ni, Mac? Dia 18.00. 18? kejap. 00. Jom lah. Dah settle semua sini. Oh, ni lagi kan. Tapi ni nanti aku tarik kau dulu. Pergi dulu. Jom. Kita pergi strawberry. Aku bagi tahu korang mana-mana tempat farming dia dulu. Ada kuda semua kan tadi? Ada. Hilang. Oh, ada. Crash lagi. Kelas lagi? Ada kah? Dia on the way masuk di. Okay. Apa selalu macam tu ah? Itu dia okey. Sepanjang ni okey. Dia boleh start crash bila sampai ke apa? Tempat potong pokok ni. Ya, masa duduk dekat Ambarino kat Valentine tadi. Semua okey. Tak crash langsung. Jadi pun dengan pun main ni tak ada apa pun. Saya be right back. Okay. Kapan nanti kita orang tarik boleh? Kita orang pergi tu dulu. Dia tarik. Boleh. Masih. Pergi strawberry lah, strawberry. Strawberry tempat proses tu. Apalah. Ada kuda semua kan tadi? Ni Hanzo ada, Rafael? Tak ada. Oh, ni kuda siapa ni? Ada kuda. Rembat dia. Kuda siapa tu korang rembat dia lah. Jom. Banyak barang lagi ni. Lasso kena beli kan? Langsung tak ada lagi. Lasso belum buat lagi. Kau ni. Baik. Tak sempat buat. Apa tengok besok. Baik, santai. Mana boleh santai duk. Cepat sikit. Tengah fix benda yang crash saja. Faham 2 minggu kan? Faham 2 minggu. Kena kejar. Lepas habis 2 minggu kan aku tak boleh masuk terus negara ni. Remek Mantap duk. Aku takut aku lepas 2 minggu yang aku pertama kena mantap. Orang kuat yang kritik. Dia masuk langsung. Okay, yang paling penting ambil ni. Sini. Pakai yang ni malas ni. Tempat strawberry semua. Alright. Dekat situ tempat proses kayu tu. Baca. Boleh tarik tak? Boleh. Tunggu sampai situ dulu ah. Sekejap. Baik. Sekejap. Strawberry. Dia apa? Oh, page down untuk scoreboard. Faham? Oh, bagus lah dia buat macam ni. Apa dia? Kalau nak jual, kalau perasan ini bagus. Just kat sini je, tekat auto J. Lepas tu sell animal. Tak kira lah apa-apa animal pun. Kita tak perlu scroll. Ini scroll
Dulu macam tu sana. Tapi yang ni lagi senang. Yang ni maksudnya yang ni tak adalah mengantuk. Nak kena pilih-pilih. Aku mengantuk tu yang ada macam kena scroll kan, mengantuk kadang-kadang. Tengok lah sini dia punya gambar tu. Dia kata strawberry kan. Aku dah sampai strawberry. Strawberry. Tu orang kata sabar. Mana? Itulah orang kata sabar. Saga baga. Ya ga saga baga. Gemugu taga hugu kaga saga yaga igi nigi ogo ragang igi daga saga bagar. Ni dekat sini ya tempat proses kayu. ID berapa tu? Kodi. Agak bugut. Saya nak tengok ID. /ID. Oh. Jadi Nil masuk lagi. Ni terus bagi ID Abang Mac terus tarik. Cepat tengok dulu macam mana. 556. Terus sekali lagi. Terus tarik pergi strawberry. Tengok strawberry okey tak? Takut dekat pekan je okey. Oh, dah salah buat muka. Tadi hilang. Gedut betul. Ada kat sini, Hanzo. Kalau proses dia. ID 73, Abang Max. 73? Jangan kena tarik, tolonglah. Tariklah dulu ke sana. Kami kena ke. Apa? Sorry. Bagai Si, ni tersilap aku. Kalau kamu akan cakap begitu, kamu sini lah proses tu. Pergi jaga aku kuda kakak kamu ku. Mana dia? Wah, tuanya muka. Aku dah lupa lagi. Bagai ke. Nak macam mana? Pertengahan umur 40 dah. 42 umur dia. Allah. Bukan aku salah ni. Dekat sini. Sini crafting dia. So kalau nak tengok lah. Dia perlu firewood, iron ingot, small plank, copper ingot. Ni, dekat meja ni. Oh. Pakai mata. Mata. Alternate, betul. Pakai alternate. Lah sibuk lagi Fanny. Dapat ni. Masih keras ni? Masih keras. Oh. Dah sampai masih keras lagi. Tapi dah keras juga. Aduh Nil. PC dah baru. Lemah. Anjaylah. Oh ni craft weapon je ke? Betul. Tapi tak apa, korang kalau boleh korang catat dulu benda-benda ni. So barang tempat tu buat tu dekat sini macam tu. Spring tu untuk apa? Peluru Untuk buat weapon. Weapon. Oh, okey. Kena buat spring dulu. Lepas tu ingot tu dia setiap daerah tu ada satu ingot yang korang perlu pergi buat nanti. Ingot ke smelter? Smelting ingot tu. Dekat strawberry ada? Strawberry tak ada. Black water ada. Oh betul. Black water ada. Dekat sini korang kena tahu dekat sini adalah tempat buat frame dengan sprint sahaja. Maksudnya ini bukan buat weapon lah. Maksudnya dia buat frame dia dengan tu je. Dia buat part-part dia. Buat part je. Untuk buat part-part dia. Yes. Betul. Untuk buat part-part weapon. Sebab itu kita kena jelaskan juga tu ni. Kalau tak diorang ingat kita tempat ini tempat weapon. Ini tempat weapon part dia. Mana kuda aku tadi Siapa dia memang muka angkuh. Bob ni. Ni. Kalau pakai. Sekejap. Oi. Apa kata buat keluar wagon je man. Itu kita pergi sekali orang ramai. Ya. Aduh, malas betul ni. Bukan. Kau kena tahu kita tengah siapa boleh bawa wagon? Okay, aku boleh bawa. Aku 7 tahun Blackwater. Korang ada 7 tahun. Macam gila. Pernah dengar. Macam gila 7 tahun Blackwater tu. Itu pun belum hidup lagi tau game ni. Sekejap. Mana wagon aku lah? Terkejut gila wagon ku dengan 7 tahun Blackwater. Ya tu. Yaudah aku lupa nak edit aku punya muka. Nanti hilang balik.
Lepas 2 minggu tu muka tetap ni lah. Sama tak berubah kot. Dia ni Kang Wegan elok. Apa? Aku tak nampak Wegan. Tak keluar lagi. Sabarlah dia ni. Jom lah. Jom. Ni. Ni. Aduh. Apa kat lu? Oh ni sini. Ni Wegan aku. Dah ambil ubat dah. Jom. Jom. Siapa boleh tolong bawa? Aku bawa. Biarlah 7 tahun tu. Belagak sangat. Jom. Nanti Siflin dah masuk semua kah? Belum. Dia Dia sebelah aku lah Kodi. Okay. Dia sebelah aku. Dia dah sebelah aku. Bagi Nona. Ni korang dengan tu. Jagi ni lah. Kalau kau duduk ni korang nak naik kah? Dah pasing tali tu. Saya naik kuda je. Naik kuda? Okay. Naik kuda. Mana tak kuda sedap tu, terobek tu. Dia numpang je lah, numpang. Nak ke mana ni? Agak-agak. Pergi Black Water. Black Water memang. Lagi giyak. 7 tahun ni, tengoklah 7 tahun kan. Tempat Rafael lah Black Water. Kita tengok apa jadi. Sekejap. Azul okey ke Azul? Okey. Ini 50 sen tadi Azul apa? Job construction tu 50 sen Apa? Job kontrak. Astaga. Okey. Dia kena okey dia. Tuan, kenapa saya jatuh Tuan? Ya. Tak tahu Tuan, saya takut Tuan. Apa yang musim? Tu si ni Barai memang kata. Siapa ni? Si Haji. Kenapa? Oh yang kontrason tu Tak tahu sebab kena fix lagi benda tu. Terang nanti kita orang fix kan. Yang penting mana yang tu korang tulis je. Pergi tulis dekat Discord tu. So akan cek satu persatu. Mungkin diorang terlepas pandang tu kan. Sebab tadi Megat cakap yang dekat area yang sepadan dengan Ambarino tu dia ada mahal dekat situ construction dia. Tapi di Valentine dia murah pula. Dah balik benda tu. Waktu tu dia pergi dekat Tuhan. Depan sikit. Lepas tu nanti kanan lah. Oi. Habislah. Ini kalau kena aku ni marah aku ni pelatih kuda ni. Memang 7 tahun lah bawa Wagon. Ngam lah tu. 7 tahun. 7 tahun. Black Water bukan 7 tahun bawa Wagon. Betul. Sorry. 7 tahun Black Water. Sorry. Sekejap. Kuda stable Mac akan mati tak? Akan mati. Berapa lama tu? Tak tahu lagi 1 bulan setengah tak silap aku. Okay, aku cek kuda sekejap. Dekat sini ya, smelting dia. Ni tempat yang tergantung ni. Ini pun kita orang belum fit lagi benda ni. Mana? Korang kat mana? Belakang jumpa. Nampak. Dia dekat sini ya. Ini tak silap aku apa dia perlu barang sini ya. Silver ingot. Dia perlu 1 arang 5 O. Yang arang yang kita bagi kat Max tadi ke? Enggak ada bagi aku Ini. Bagi jaga tanah malam ni kena rest lah pula. Baik. Tidur je. Sorry. Ambil kat lantai tu. Gerak lu lah. Tidur. Okay. Baik. Kau 1. Tak merasa tu.
Ini silver god. Silver ingot. Kat sini silver ingot. Oh. Silver ingot ni kalau boleh aku suggest untuk mula-mula korang buat weapon tu better korang kena standby ingot tu standby dalam 20 lah untuk satu jenis ingot. Bermakna aku faham di mana dia berkonsepkan dia nak semua warga berjalan setiap wilayah. Betul. Ini disebabkan craft ini boleh dijadikan orang akan pegang ni. Betul. Oh, politik ni, ekonomi ni. Ini ekonomi ni. Ada benda besar akan berlaku. Yelah kau lah orangnya. Aku update pasal wagon Dah ambil lah. So kita akan pergi Armadillo. Nanti tagih aku Armadillo di ni lah. Ni Austin. Baik. Sekejap. Max. Oi. Cuba tarik saya. Nombor berapa? Alamak, macam mana mau cek? Slash ID. Dah, aku nampak. Okay. Nah tu. Tak crash lagi. Nak mati je. Nak mati? Dari kena tanam kuda. Aduh, kesian. Aduh, tak strong doh. Nasi. Atoi. Oh. Esok tak working ke? Working. Oh. Hilang lagi. Jom. Oh no. Mana kamu? Di dalam wagon. Dalam wagon. Dalam wagon. Tolong gong saya apa? Jalan dulu. Ni. Rafael. Nah, jalan dulu. Ke dalam. Habis, ikut. Habis. Tak dapat dah? Tak dapat. I think kena TP keluar ni. Kena flee ni. Tu? Tak dapat dah? Kejap. Aku tarik ya. Okay. Dah. Armadillo. Mana tu tadi? Armadillo? Odi. Saya rehat dulu. Apa dia? Jom. Tak ada bagi aku tengah usaha stable kuda-kuda dulu. Aku tengok apa yang ada apa tak ada. Biasalah container kan. Ya. Sini kalau korang dengar macam bunyi apa tu ada bunyi atau korang kepanasan tau. Korang kena buka baju. Oh iya kan. Sebab sini cuaca dia berpengaruh. Dia ada function lah cuaca tu. Ada function, betul. Macam aku sekarang ni aku tengah ua ni. Sebab panas. Dia punya mendesar tu lain macam kan. Oh, okay, nice. Oh, bagus lah. Nama Aku rasa nanti pun aku plan dia macam sebelum buka apa tu mungkin ada buat video lah macam tu. Oh, opening.
Opening Boleh aja. Macam tak ada. Kalau sempat. Dia konsep NA ni macam mana? Apa? Macam mana? Konsep di NA macam mana? NA? Ni Austin? Ni Austin punya konsep dia macam mana? Konsep dia, tengoklah kalau ada yang nak buat RP Bandit sini, buatlah RP Bandit. Kita orang macam kita orang ni, kita orang tak akan masuk campur lah apa yang macam player nak, dia nak buat RP dia macam mana. Yang penting kita orang dah buat setiap daerah tu ada kelebihan korang masing-masing. Lepas tu dia kena orang yang macam contoh yang macam wakil-wakil daerah ni, kalau contoh dia orang macam peran politik tu, di situlah kita tengok wakil daerah kau ni dia punya otak dia tu bergelega ke tak. Sebab kalau contoh dia sekatkan satu barang dekat satu daerah ni, macam mana dia nak dapat barang tu? Sebab kalau kau nak perlukan satu barang tu, kau kena perlukan antara satu sama lain. Oh, Max, untuk kuda, untuk nak latih kuda, training kuda kat mana? Valentine, okey, Valentine. Kita orang buat dekat Valentine dulu. Alamak, ni nak cuba tapi duit tak cukup. Apa lah, sebab aku nak tengok yang tu dulu. Valentine, lepas tu sebab untuk sekarang ni kita orang buat bandar utama tu dekat Valentine kan. Yelah, sebab kalau boleh kan nak, itulah duit tak banyak. Minta dengan Mac kaya. Jangan. Tak boleh. Sebab bukan sekarang ni pun aku memang tak nak bagi keluarkan duit dulu. Sebab aku nak player punya feedback tu dulu. Maksud dia nak aku untuk nak training kuda tu. Oh, training kuda. Nak tengok macam mana dari sudut map dia pergi mana semua tu. Boleh. Aku dah biasa training kuda kan. Kau tengok apa jenis kuda situ. Aku ambil yang nanti kau beritahu. Emirate. Megak cakap Emirate Range pun boleh training juga kuda. Oh, boleh? Megak bagi tahu dalam live stream. Market dia live ke? Tak, ni dia masuk live aku. Oh. Ada beza ni Andalus Sempolino dengan Andalus biasa ni. Emerald aku rasa tak ada lah. Dia dekat Valentine je, satu tempat. Emirate boleh tu training kuda. Oh, maksudnya training kuda. Oh, nak buat dekat situ. Maksud dia. Sorry. Tapi tak apa, nak tengok dulu. Tu pergi yang dekat station tu. Depan tu, depan lagi. Dekat sini. Depan sini. Ke sini dia. Sini buat apa? Sini pun salah satu dia proses barang. Kalau pergi si meja ni. Lagi gila. Tempat proses barang di ni. Aluminium ingot dengan garam. Tak keluar. Oh, okey. Ada. Dia kena ujung-ujung tu sikit. Aluminium. Ini jahat. Garam. Garam tu untuk buat makanan. Garam pun dia buat dekat NA, Mike. Jauh, Mat. Mac, bagi aku 200 boleh? Boleh kejap. Aku nak try train to command.
No, tak cukup. Aluminium dapat dari sikit ni. Satu dia buat. Tapi Okay, NA tidur dulu ni guys. Alright, bukan, thank you. dia tidak bukanlah tempat wilayah yang terjaga juga kan, Mac? Kita cek. Dia kalau ikutkan macam aku cakap tadi ya, tengok RP player macam mana. Kalau macam dia orang nak bebas dari undang-undang, so bebas dari undang-undang lah. Tapi kalau ikutkan yang memang yang macam daerah yang membangun memang 3 daerah kan. West Elizabeth, New Hanover dengan Limon. Itu memang negara yang membangun. Sebab kenapa? Sebab daerah. Nak kalau balance contohlah kalau wilayah lain ada juga untuk proses garam, okey. Sebab sini ada proses garam. Proses garam ini adalah keutamaan orang kata apa? Bahan harian kita. So, kalaulah NA New Austin ni dijadikan tempat yang tidak membangun, iaitu tempat bandit, dia akan jadi masalah di mana orang akan masuk nak datang sini. Orang biasa. Semena-menanya lah dia datang sini. Dia rasa tidak takut lah kalau dia datang sini. Semata-mata nak garam. Faham tak? Tempat yang tak ada Faham. apa orang lagi kata. dia pun dia tak ada kawal. Apabila NA ni dikatakan tempat yang bandit, automatik lah dia orang yang berkuasa. So orang biasa di 3 wilayah tu pelik lah kenapa garam di sana, di sini. Kecuali di sini adalah tempat buat weapon. Di sini juga tempat maksudnya buat weapon part. Dan di sini juga tempat buat sulfur. Itu betul lah. Diorang akan jaga kan NA ni. Betul, sebab kat negara sebelah pun diorang buat delivery job menghantar barang weapon part. Yaga. Jadi kenalah tempat tu. Kenalah dengan NA. Baik tu kan, baik tu. Orang kritik, orang politik dah dia. Apa pun 200 beli orang lagi dah. Dah, jap. Ush, I love you so much tu. Jap. Why tu? Training berapa dolar? Aku dah pakai online transfer dah. Oh yelah, sempat lah. Pukul 1 dah. Apa tadi Han? Ni apa sebenarnya aku suka dengan sistem dia buat ni. Cuma ada satu tempat tu yang macam NA ni kan, garam ni kalau dia boleh tukar. Sekejap. Garam tukar pun okey tak? Baik. Tukar dengan sulfur lah, tempat proses sulfur lah di sini. Jadi orang yang nak ambil sulfur, contoh kan, contoh di mana tu, Tumbleweed kan, tempat ambil sulfur kan, nak proses dia kena kat sini. Betul juga, okey lah. Garam tu tak, sebab sulfur tu kau kena mining dekat Ennisburg. Lepas tu nanti proses dekat sini. Macam tu boleh. Cantik. Sebab kita orang tak nak dia barang dia tu jadi satu tempat je. Baiklah. Aku faham benda tu. Sangat setuju. Dan satu macam aku cakap tadi ya, itulah main peranan wakil daerah kau nanti. Kalau kau nak sekat orang tu, kau kena ready barang kau dulu, baru kau sekat barang tu, macam tu. Betul. Dia setiap wilayah tu ada kelebihan. Betul. Jadi dia bergantung antara satu sama lain. Sebenarnya kenapa tahu? Kalau dia buat macam tu, masing-masing para orang takut nak berperang. Orang akan guna ekonomi. Orang akan berperang guna ekonomi. Betul. Kebutuhan dia pun ekonomi. Yes. Perang itu jalan terakhir. Kena duk. Memang kena. Betul. Jap Max ni. Otak orang ni. Uish. Gila Max. Dia kan saudagar kan? Saudagar. Siapakah diri Max? Tapi mungkin garam yang kau cakap tu mungkin betul lah. Nanti kita try fix lagi. Ya. Macam mana? Garam tu kalau macam mana proses kita main ni dekat Ennisburg dia Max. Ennisburg. Garam pun ambil dekat Ennisburg Dia untuk buat peluru yang sekarang yang garam peluru memang kena ambil dekat Ennisburg. Garam tu kalau proses dekat Van Horn tu pun okey tak? Tak boleh. Sebab barang tu dah barang tu dah hasil dekat daerah dia. Tak boleh. Hasil
hasil barang mentah kan. Semua dekat NS Bird. Cuma untuk proses jadi leburan ingot, leburan kepada sulfur, dia orang macam kena datang macam Ambarino. Mungkin Ambarino tu ada specialist dia, apa benda dekat sana ada. Mungkin kat sana herba-herba ke, contohlah. Cuma nak proses dia tempat-tempat yang berbeza. Dia macam sekarang kalau contoh orang Ambarino sekat ke orang, so lagi teruk sebab dia untuk permulaan dia dari Ambarino sebelum korang cuci mining. Ambarino mining Oh, Grease Lice mining. Sana mining apa? Garam, air batu semua. Bukan. Garam dengan untuk buat peluru dengan makanan dekat NS-Bird. Okey. Lepas tu yang dekat Ambarino ni tak silap aku untuk buat weapon. Buat weapon tak silap aku. Untuk barang-barang yang buat weapon. Lepas tu dekat Blackwater pula, West Elizabeth buat kayu. Kayu tu pun salah satu untuk buat weapon. Yes. Oh, di West Elizabeth ni, kayu ni kan? Yes. Yang kita tempat tadi. Ya. Mantap tu. Itu bagus. Max. Lenovo ada. Lemon apa kelebihan dia? Lemon diorang pun ada barang kelebihan diorang. Barang apa? Lemon dia pun ada buat untuk weapon part dengan lebur barang. Oh, untuk smelting barang. Smelting diorang kat sana. Diorang pun ada smelting, diorang pun ada buat weapon part. Max. Yo. Sikit lagi. Kau ni minta lebih-lebih pula. Aku ban kau ni. Aku ban. Tak cukup duit. Aku ban. Tak cukup. Berapa? Okay, 100 cukup. 100 Ya. Ini kau try tu kan, tengok dia main tu kan. Aku dah tengok saddle semua kau bagi tu. Kau bagi 1000 boleh dia kat Mac. Nanti kau delete lah karakter dia nanti. Betul lah, nanti delete je lah boleh. Tak ada masalah benda tu. Lagipun reset benda nanti. Habis beta ni rekan reset balik. Kereta aku just kita orang nak tengok. Kereta aku ni aku buat lama tadi ni. Dah lah handsome. Tak apa. Aku rasa bukan karakter dia tak. Dia benda dalam komik asset tu je. Mantap. Aduh, cantik jadi karakter. Kenapa tua muka ni? Dah, dari dia jom kita pergi Tumbleweed pula. Tumbleweed. Let's go guys. Tumbleweed. So Tumbleweed ni korang boleh tengok apa lagi barang dekat Tumbleweed. Alamak, dia dah give up lah tu. Bukan, aku salah masuk. Kenapa lah ni? Dulu. Mana Anzu okey ke? Dian dia Anzu tu. Nak apa? Ya. Nak kita membantu lah. Jauh benar Tumbleweed tu. Ayo. Tumbleweed pula. Ini bagus untuk sebenarnya bagus untuk mereka yang untuk menjelajah. Tak adalah dia orang duduk Betul. satu tempat je. Betul. Tapi- Sambil dia bekerja tu, sambil itulah dia boleh tengok dunia yang baru macam tu. Kecuali makanan. benar. Makanan aku rasa makanan untuk survive hidup tak apa satu tempat. Contoh macam dia nak menanam. Betul. Itu yang kita orang buat. Dia tak semesti dia kalau yang ban naik banyak tu dia kena mining lah, dia kena cari garam dulu. Tapi untuk makanan ringan pun ada, dia boleh memburu sekejap, lepas tu dia masak makanan tu macam tu. Tapi dia bar dia tak naik banyak lah macam tu. Untuk dia permulaan dia. Konsep bahasa untuk permulaan dia. Tapi untuk starting pack pun memang ada makanan tu orang bagi. Cuma tu yang kita orang nak tengok. Dia cukup ke tak untuk starting makanan tadi masa aku. Lagipun sini kalau kau dah buat weapon tu Han ataupun Hanzo, weapon tu dia ada durability dia tau. Weapon tu akan rosak.
Oh ya ke? Akan rosak. Tapi ada donation weapon kan? Dia ada donation weapon, tapi kalau donation weapon tu weapon tu korang buat sekali je pun, tapi korang kena beli repair kit dia untuk repair weapon tu balik macam tu. Oh ya ke? Faham. Macam apa tu, oil gun kan, gun oil kan. Dia macam gun oil lah, tapi di sini kita orang tak pakai gun oil. Kita orang pakai macam repair kit lah, macam weapon punya tu. Macam weapon punya repair. So korang mungkin contoh barang untuk weapon tu banyak kan. So tu kita orang suggest macam pakai repair kit, repair dia. Nah itu pun salah satu nanti, itu pun kita orang menggalakkan orang yang macam boleh jual business repair kit ni lah. Macam kau malas nak tu, kau jual lah business repair kit. Itu pun salah satu kau punya kerja. Jadi pun panjang payah buat weapon, dia buat tender je lah. Macam payah nak kena gini. Dia belum, tapi feel Hanzo kalau kau betul-betul tu. Betul. Dia rasa susah tu senang lah. Menghargai. Yelah boleh. Tapi kalau bawa makanan pun nak pergi buat garan ni pun jauh juga. Okey lah. Macam negara sebelah. Macam aku kalau nak buat bisnes ni, kalau engkau tak boleh solo lah. Kau kena cari partner engkau. Mungkin hari ni okay brother, engkau buat daerah sini, aku buat daerah sini, macam tu. At least korang punya storyline tu tak habis cepat macam tu. Nak bagi ada map lah. Apa? Map kecil aku hilang. Aku tak tahu macam tu. Ini ni, dekat sini satu. Dekat meja bulat ni. Selamat. Ini barrel dengan trigger sini. Alamak. Alah, ada aluminium dengan silver je. Cooper tak buat. Ingot, aluminium ingot. Sini barrel dengan trigger. Yang barrel ni tersilaku dia untuk shotgun ni. Lepas tu ini yang last dia, tak ada lagi. Lepas tu baru dekat Neonova tadi Hanzo dah tahu. Black Water pun korang dah tahu. Ambarino dengan Enisbert dengan Limoin lagi kan belum. So kalau boleh macam aku awal-awal memang aku akan farm mining tu dulu banyak-banyak. Macam tu hari sebab benda ni kita orang dah try, paling bagus kau kena kutip batu tu dalam 600 batu lah. Macam tu. 600 batu. Lepas tu itu hari siapa yang try? Antonio. Dia kutip 600 batu tu pun tak sampai 1 jam. Coba sekali kau kutip tu kau akan dapat 2, 3 macam tu batu. Oh, dia duit kalau kita simpan dekat senden ni lah duit kita ada kat sana je lah. Betul kat sana. Dia tak link dengan semua. Tak link lah. Aku cuba pergi dulu dekat Blackwater, pergi kat Goats, aku simpan $1. Dia macam bank harimau, bank merah macam tu lah. Betul, sotong. Aku cuba Kalau dia buat, kalau dia tak buat tak apa. Oh, boleh buat money clip dekat bank ni, faham? Money clip tu aku sarankan sekejap
Nanti macam Hanzo. Hanzo ni kau punya RP kau boleh jual informasi Hanzo. Kalau contoh warga tanya kau, tuan boleh bayar mungkin $1 macam tu lah. Informasi dia. Boleh juga. Ha. Memang boleh screenshot lah. Informasi untuk crafting semua ni. Gerak dulu guys. Thank you. Bye-bye. Baik kali sekarang. Alright. Jumpa lagi. Laga gigi. Cukup bakal laga gigi. Laga. Udah aku. Tak, Mek. Aku sekarang tak kira siapa aku cakap. Aduh. Rasa orang Tapi tu, yang tu memang tu lah. Dia, sini pun dia RP orang asli tu. Betul. Nah. Link semua. Yelah. Sekarang kau apa? Nak kau 2 cuy. Sambung besok ke? Sama besok lah. Tapi boleh lah kita pergi Valentine dulu. Mungkin ini Hanzo tahu tadi kan mana tempat lebur dia. Dia pergi tahu. Oh tempat. Ni aku rasa tak tahu. Ni dapat ke tak sini? Tak silap aku tak dapat ni. Oh tak dapat lah. Tak dapat. Sebab untuk buat weapon tu memang dekat. Sekarang ni kita orang buka dekat Gunsmith Valentine je. So nanti kalau korang dah ada barang-barang semua tu, korang buatlah weapon tu dekat Valentine. Ini aku rasa aku tarik korang lah, boleh ya? Boleh. Jauh kita nak pergi Valentine ni. Boleh. Jangan tarik aku. Tarik aku dengan Hanzo je lah. Okay. Kejap ah. Ini seorang lagi ni, siapa nama ni? Oh itu tak ada. Dia pun ada magic power tu. Oh dia ada. Dia pun logo ni halang tulisan kat atas ni. Kena makan duk. Apa? Logo ni dah halang tulisan kat atas ni. Logo Mahakarya. Sekejap. Ini bug ke? Tidak. Ingat ke bug tadi? Bug makanan. Tapi ada yang report bug makanan tau dia orang. Ada ke tadi? Dia orang terpaksa reload game. Dan lepas tu baru dia orang boleh makan. Sama-sama. Jadi pun kena reload je. Sama kan? Yang Hanzo pernah kena kan? Dua kali lah. Oh. Aku dengan Kodi tengah kritik ni. Buat kritikan ni. Aku kritik mana yang aku tahu lah. Kau kena buat kurungan nama kau tu. Orang kritik. Aku cakap situ. Orang kritik. Tak ada kalau aku kutuk. Orang kutuk. Tak ada lagu kau je lah. Ni tempat lebur dia. Ini Valentine ni ada satu tempat lebur kat sini. Kat meja ni. Meja ada tayar roda ni. Ini ni, sini. Oh ni, metal. Ini ni, meja ni. Oh, meja ni. Meja tu. Meja yang ada roda tu. Ni yang ada roda tu. Oh ni. Ini slender dengan grip. Setiap daerah ada ni duk. Ada kelebihan dia masing-masing. Dia cakap tadi. Maksudnya ada 24 yang perlu dia orang buat. Lepas tu sini Han. Kalau kau nak bawa weapon, ni kau pergi gunsmith sini. Hanzo dah tahu dah tempat tadi. Tapi cantik tak Aku rasa dia kena ada dua wilayah yang tiada weapon part. Di wilayah yang tiada weapon part? Okay, sekarang ni aku tengok macam semua tempat ada weapon part punya smelter Maksudnya orang ada setiap daerah mesti ada smelter ada tempat craft weapon part. Betul tak? Menjadi ingot. Menjadikan ingot. Maksud aku setiap daerah tapi daerah kecuali Ambarino. Ambarino tak ada craft untuk weapon. Betul. Adapun ingot dia satu.
Satu je. Kena ada 2 daerah ataupun 2 lah. Yang tempat wilayah itu untuk dia tak ada. Untuk weapon part, untuk craft weapon part dia tak ada tempat dia. Tapi tempat dia ada, contoh mungkin kita letak di Hanover ni dia tak ada weapon part punya tempat craft. Tapi di Lemoy contohlah, Lemoy, West Elizabeth NA ada weapon part punya tempat craft. Sebab di Hanover ni, di Annesburg ada ingot. Betul tak? Dia ingot kat tempat dia kan? Ingot untuk dapat untuk batu. Batu dia. Oh Dekat dia kan? Silver. Dekat. Tu dekat Ambarino. Untuk jadikan copper ore. Copper ingot. Untuk jadikan silver ore, aluminium ore. Ya. Jadi apabila mana ada wilayah yang tak ada part, baru dia ada sistem, pertukaran hasil bumi, pertukaran dia tu cantik. Dekat contoh macam di Annesburg apa tadi? Garam. Garam. Lagi? Garam untuk buat peluru. Steel ore dengan sulfur. Tapi walaupun dia ada barang tu, tapi kalau dia ada batu tu pun, tapi kalau daerah yang lain tak bagi dia proses benda tu pun, dia tak boleh dapat peluru tu. Tapi daerah lain kalau nak buat peluru dia memang kena berbaik dengan Annesburg. Hanover. Tapi walaupun Annesburg dia walaupun dia ada barang tu, dia tak boleh dapat peluru sebab untuk buat proses ingot tu kena dekat daerah lain. Ya, betul. Sebab tu untuk grid kan. Untuk grid baguslah, betul lah. Ingot, silver dekat dengan Ambarino. Jadi di Ambarino tu jangan ada grid. Tak ada, kita orang yang Ambarino ni just ada Ambarino ni untuk mula-mula orang bekerja lah, senang cakap lah. Sebab orang nak ambil batu ni, lepas tu cuci batu tu, itu yang diorang start pergi proses kiranya ingot apa semua. Di Ambarino ni hanya tempat sahaja. Tapi tempat smelter dia, kalau dia ada smelter pun, kalau dia ada pun bukan smelter untuk craft part weapon, dia tak ada. Dia mungkin benda lain lah, contoh macam garam ke, untuk proses garam contoh lah. Macam sini, sini okey lah. Satu lagi, Cuba tengok live aku. Pernah tak aku lihat kuda secantik ini? Kuda apa ni? Kuda Adenis, kuda yang besar dan berani. Warnanya warna pink. Ini 3 tahun, kalau dah 5 tahun lebih besar. Dia macam kuda Britain yang kau bawa kat sebelah, tapi ni lagi besar. Macam tu. Ya, betul. Tinggi, nampak tinggi. So aku nampak dah. Yeza. Ada map kecil. Dia senang cakap yang kita orang buat ni more tu bukan setakat perang senjata, tapi permainan kau punya pemimpin kau daerah tu. Pemikiran pemimpin kau macam mana nanti. Roleplay dia. Betul. Tapi okey lah, cantik ni. Kalau dekat sini, tadi aku ingat tadi di Annesburg yang ingot apa. Sebab kalau contohlah di sini adalah tempat ingot kan, silver apa, weapon part tu aku nak suruh buang dekat ni, dekat Valentine ni, weapon part grid.
buang, biar duduk tempat lain. Sebab dia hanya ada barang mentah tu je. Tapi kalau NS Bird ni buat tempat makanan okey juga. Macam tu tadi garam kan. Di sini ada untuk proses garam, tukar dengan NA ataupun alih kepada ni. Tengok nanti mungkin tukar dengan yang Ambarino tu nanti. Sebab Ambarino tu dia ada satu untuk buat peluru dekat situ. Mungkin yang peluru tu tukar pergi ni Austin. So garam tu nanti tukar dengan Ambarino macam tu. Cantik. Yeza. Cantik. Tapi yang mula-mula orang memang bekerja memang akan pergi Ambarino dulu. Sebab orang nak perlu batu tu. Untuk buat weapon lah masuk ke tadi. Untuk buat ingot. Kalau aku tapi kalau orang nak buat makanan, garam tu orang kena pergi NS Bird. Macam tu. Kalau aku kan, dia orang takkan pergi kalau orang itu betul-betul dia nak hidup kan, dia akan masuk, benda pertama dia akan buat makanan. So betul. So dia akan pergi ke ni NS Bird. Dia memang pergi NS Bird dulu ambil makanan. Tapi kalau tukar tak boleh ke? Mana? Yang garam tu, maksudnya garam di Serenis tu. Di mana ni? Astaga, di Ambarino. Garam di Ambarino. Lepas tu untuk buat makanan. Untuk buat makanan. Sebab kita orang nak tukar. Sebab kalau dekat sebelah kan Ambarino yang supply garam. Okey. Aku faham. Sebab sebenarnya tapi tak adalah kaitan disebabkan sebelah. Cuma pemikiran aku garam tu sesuai dekat Ambarino sebenarnya. Tapi tak apalah kalau dekat sini tak ada masalah. Sebab garam pun memang dia kena air masin kan. Dalam air masin. Kalau kan air masin sebenarnya. Tapi itulah daerah lain tak ada garam. Tapi dekat okey juga. Boleh. Ais kat mana? Sini kita orang tak ada pakai ais lagi. Lagipun ni betul lah sini. Kau pergi yang tempat selalu kita masak tu. Dekat sini. Yang dapur masak tu. Lepas tu kau boleh tengok menu dekat sini. Sebab menu pun belum banyak lagi kita orang bawa masuk. Dekat sini. Lepas tu yang tuak tu untuk hilangkan stres nanti. Yang ujung sekali menu dia. Sugar dengan wheat. Jadi bergunalah wheat tu. Benar. Okey, faham. Hot stew banyak kena pakai. Brokoli, potato. Tapi hot stew tu sekali kau makan memang penuh terus. Hot stew? Kalau nyawa kau macam bar makanan kau tu ada sikit, kau makan hot stew memang penuh terus. Bagus. Itu dia benefit dia lah. Sebab dia kena pakai brokoli. Dia kena pakai. Dia banyak menu, banyaklah dia punya bar naik macam tu. Kena buka bartender ni. Boleh. Buka je lah tu. Malah nak pergi sana sini. Dulu jauh pakai Kasmin kan. Sekarang ni bartender pula lah. Boleh. Mana tahu nanti kau dah dapat banyak partner kan tau. Kau boleh buka cabang bisnes kau lagi. Pencil. Buka apa weapon. Lepas tu sini ni Han. Kau belum tengok macam mana cara untuk iPhone. Allah. Ini siapa? Madepak. Itu. Okay, jap. Sini. Ada meja ni, sini. Satu wilayah ni lah untuk mula-mula sekarang ni untuk bawa weapon. Untuk craftkan weapon lah dekat sini. Kau tengok sini. Kalau dia macam banyak sangat benda tu, kau pilih dekat atas tu macam ada rifle. Dia ada menu rifle dekat situ. Ya. Menu dia. Pistol contoh. Pistol. Ni pistol. Revolver lah. Maksudnya ini tempat yang kita nak tahu barang apa yang dia nak pakai. Yes, sebelum kau nak pergi kerja mining nanti. Apa barang yang aku perlu buat? So aku perlu untuk jadikan satu senjata ni.
apa barang macam tu. So kau kena ready benda tu lah. Tapi orang kena bertanya untuk di mana tempat craft ni, di mana tempat craft ni. Itu yang tadi aku yang macam kita orang memang dah bincang. Orang yang main peranan, orang yang beta tester ni lah. Ya betul. Orang yang beta tester ni yang kena main peranan nanti, tolong sampaikan benda yang dekat sini. Macam tu. You're all the way. So aku dah tahu lah tu tempat ni. Apa kita sambung besok pula lah ni. Sebab besok aku nak kena sebab aku ambil gambar, untuk memudahkan nanti senang untuk aku bagi tahu dekat orang ni kan. Boleh. Baik tu. Tak ada lain. Ya, besok baru kita sambung tempat lain lah. Aku sekarang tak pukul 2 dah ni coy. Sambung besok lah. Ni dah kira overtime dah ni. Ya. Aku tahu waktu bukan kau dah ni, bukan waktu kau dah ni. Kau dah money percent. Okay guys, saya end stream dulu guys. Saya minta dulu, jumpa pagi besok. Tugagan. Agak-agak? Tiada. Saja panggil tuan. Agak-agak? Kau mugu kagak taga agak-agak? Igitu ku. Jaga tinggi dia agak-agam. Apa? Kejap, saya buka kamus je tuan. Memang jam cakap dengan aku. Aku guna bahasa PPT. Itulah dia nak tunggu agan lagi. Tunggu. Sabar. Aku sampai. Kau sabar. Aku depan kau ini. Sekejap, aku tak akan lempar pikiran dia. Sabar je. Sedang mencari bahasa yang digunakan tuan ini di kamus. Aku defend jap. Berarti kamus ni pun tidak membantu lah tuan. Tidak apa. Ya, no, howdy tuan. Howdy tuan? Ya tuan. Saya tidak faham dia cakap apa tuan. Boleh tuan tolong jadi translator saya. Apa tuan? Kenapa tuan? Tuan tanya dia. Dia kata apa? Howdy tuan. Tuan? Tak payahlah howdy gila. Hogodogi. Naruto. Dia suku asli kah tuan? Ya, suku asli. Oh, baik. Siapa cakap saya suku asli? Go. Dia jangan bukan agak asli. Jaga. Raga faga ege. Go kakak pakai gel. Sekali kau kan. Aku makan sekali kau udah gitu tu kan. Jaga. Aga igi tugu. Igi aga tagan. Paga igi tagu gugur. Jaga taga igi. Jaga nyaga. Sigi aga paga digaga naga maga nyaga. Oh go bagai igi. Dia tanya nama tuan lah. Nama saya Levi Rasa tuan. Levi Rasa baik. Naga maga digaga laga Vicky gugus segal. Ogo. Sagalagam. Kaga naga lagagan. Ya, aku rasa naga maga raga faga ege. Aga tagaw. Bogelege. Paga gegel. Sagayaga. Raga eze. Aku pergi disko bawah Jawa kan. Jaga. Apa dia cakap tuan? Dia berkata salam kenal dan nama dia Rafael ataupun Gazel nama dia. Oh, baik. Salah kenal tuan. Jaga diri kakak mugu dia gagi makan dekat tu kan. Segala ketika jaga kakak mugu makan segagat jaga. Jaga. Lagi. Aku mengantuk. Saga yaga gantuk gugu. Ogo pakai lagi. Dia berkata dia berasa ngantuk dan mau berehat lah tuan. Levi. Oh, baik. Daga bigi igini sigi aga paga naga maga nyaga.
Tuan yang tiada rambut di tengah ni nama siapa tuan? Saya Ya. Lemak Lokok. Oh, lemak kokok. Lok. Oh, Lok. Nama kamu Lok. Bukan Lok. Lok. Baik. Nama dia Lemak Lokok. Naga-maga digiaga lega-maga logok. Aga-baga? Naga-maga digiaga lega-maga logok. Logok. Aga. Bogodogo segagaga lagi. Naga-maga yaga. Aga. Saya dengar gok tuan. Aga. Bogodogo. Tuan dia berkata nama kamu macam Aga. bodoh saja. Dan dia ketawa. Tak, bukan bodoh, gila. Begitulah tuan. Aga-paga? Digi aga paga. Digi tu. Naga-maga digiaga. Saya minta dia dulu tuan. Saya dah pening kat sini tuan. Oh, baik. Tidak apa. Digiaga kata digiaga kita digi lugu. Oh, go gigi lah gaga. Oh. Iya, loko tu. Loko tu maksudnya gila. Logo. Oh. Baik. Kalau begitu tidak mengapa lah tuan. Semoga kita cuba lagi ya. Ya. Oh, go. Tapi ini bahasa apa? Bogo tagak. Ini bahasa suku asli ya. Dia kata kepala kamu botak lah tuan. Haga. Ifi bufu kafan bufu tafa. Agai. Digi aga taga bagai gitu gu. Kafa mufu kafa tafa afa. Oh go. Aga fufu. Sayu duzu tuguluzu. Ya zuzi jiaza. Bufu dufu. Oh, dia Budufu. Dia kata dia kata kamu bogodogo lah kah? Tuh kan? Aga. Bogodogo juga aga. Digi aga. Igi tugu. Apa. Bogodogo. TV dapat apa lah pa. Dapat TV safa. Apa kafan bafa tufu kafamu. Super safa. Aga. Super safa. Saya pening tuan saya. Kamu tahu ke tuan saya banyak jadilah bahasa yang saya tahu lah. Tapi itulah silap saya lah. Membantu semua orang lah tuan. Tapi tidak mengapa lah tuan. Tapi ini bukan kepala. Ini otak saya lah. Oh, baik. Digi aga taganya aga. Apa tu? Kakamu fagaga mak apa kah? Digi aga kata gini gitu kan? Digi aga. Sagayaga bagai gigi taga hugu. Saga paga taganya aga. Ogo. Dia berkata tuan, siapa yang tanya kamu? Apa begitulah. Oh tidak. Tadi ada orang belakang tanya. Kamu tak nampak kah? Bodogo. Dia kata kamu bodoh lah tuan. Dia kata kamu bodoh. Gigi lah gaga. Sagayaga. Maga hugu rege aga. Bagigi. Ya, dia kata dia mau berehat lah tuan. Oh. Aduh.
Puff M saya tak masuk lah. Saya nak berehat. Saya nak tidur. Okay guys, saya nak minta diri dulu. Apapun jumpa pagi besok guys semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.